Kalau setiap bulan gaji anda habis atau lebih teruk, asyik tak cukup, gaji RM3,000 tak cukup, RM5,000 tak cukup, gaji RM10,000 pun tak cukup, itu tanda kewangan anda dalam paras bahaya. Cek sebelum parah menjadi barah. Ada dua tanda besar yang ramai belum sedar. Tanda pertama, cash flow bulanan negatif. Maksudnya, kalau gaji anda RM3,000 tapi belanja RM3,200. Anda sebenarnya berhutang RM200 setiap bulan. Tanda kedua, tiada simpanan minimum walaupun 1 bulan gaji. Maksudnya, cash flow anda neutral. Gaji RM3,000, belanja pun RM3,000. Nampak macam survive. Tapi hakikatnya, bila berlaku kecemasan, anda langsung tak ada buffer. So, macam mana nak elak? Jawapannya simple, pastikan cash flow anda positif. Caranya, hidup di bawah kemampuan. Contoh, gaji RM3,000, belajar hidup dengan RM2,700. Lebihan RM300 jadikan sebagai simpanan. Tapi masalahnya, bila duit ada di tangan, kita akan cenderung untuk belanja juga. Sebab tu, kalau anda rasa susah nak simpan duit, tukar kaedah kepada simpanan emas. Duit memang diciptakan untuk dibelanjakan, tapi emas dicipta untuk disimpan. Dengan Public Gold, anda boleh mula serendah RM100 melalui akaun emas CAP. Dari situ, anda boleh kumpul gram demi gram sampai capai target simpanan. Alhamdulillah, saya dah bantu ramai orang alihkan cara simpanan mereka kepada emas. Dan ramai mengakui keputusan ini membantu kewangan dan simpanan mereka menjadi lebih kukuh. Jika anda nak saya bantu anda mulakan simpanan emas, boleh isi beg biru atau rujuk pin video untuk bermula.